anjung kembara. Pagi tu kita serve makanan kepada ramai yang tinggal di transit lah. Salah seorang mereka yang tinggal di transit ketika itu, saya sempat duduk bercakap, dan dia bercerita bagaimana dia berada dalam penjara lebih daripada 10 tahun. Dalam 10 tahun dia duduk dalam penjara. Kenapa, saudara-saudari? Dia telah membunuh tanpa niat. Membunuh tanpa niat kerana ketika itu emosi telah mengawal diri dia. Cerita dia bermula macam ni. Cerita dia bermula macam ni. Dan lepas dia keluar penjara ni, habis. Dia tak boleh nak minta kerja sebab bila orang tanya masuk penjara sebab apa? Membunuh tanpa niat. Lagi dia susah nak dapat kerja. Apa yang berlaku macam ni, saudara-saudari? Dia ni adalah bekas army. So, satu hari, dia dengan biras dia, lelaki lah. Duduk makan. Bukan duduk makan. Terserempak dengan satu kumpulan lelaki yang tak puas hati dengan biras dia ni. Bergaduh dengan biras dia ni. Tapi berjaya dileraikan. So, dileraikan, bawa pergi ke mamak atau kedai makan lah. Bawa ke kedai makan atau bawa ke mamak. Dia bawa lah ke mamak dengan biras dia. So, jadi, masa dia tengah minum, dia tenangkan biras dia semua sekali, kumpulan lelaki yang sama datang balik, Zam. Olivia, Ili, datang balik kumpulan itu. Dan mula berlaku balik pertengkaran mulut dan mula berlaku pergaduhan. Biras dia kena tumbuk, dia cuba leraikan, dia kena tumbuk. Apa dia buat seterusnya? Sebab dia orang kerja dekat kebun kan. Dia ambil dia punya sabit ke apa parang ke yang diguna untuk menebas. Dalam rasa kemarahan, ditebasnya salah seorang daripada 4 orang itu. Orang itu meninggal di tempat kejadian. Pada awalnya, dituduh membunuh tetapi kemudian tanpa niat lah kan. Sebab atas circumstances yang berlaku. Tetapi dalam situasi ini, bila dia kena penjara, isteri dia mula tak datang. Kemudian isteri minta cerai. Anak-anak dah tak peduli dekat dia, Olivia. Anak dah tak peduli. Biras yang dia tolong pun tak peduli. Dah tak peduli dekat dia sebab biras dia tak kena. Dia kena. Sebab ketika itu dia tak boleh kawal kemarahan. Kawal kemarahan diri dia. Kan? Dia tak boleh kawal kemarahan diri dia. Dan dia pergi, lepas kena tumbuk, dia pergi ambil, masuk buka, dia pergi kereta, dia pergi ambil parang. Kan? Jadi lagi heated. Nyawa melayang. Nyawa melayang. Lebih 10 tahun tak silap saya dia dalam penjara. Dia kehilangan keluarga, dia kehilangan adik-beradik, dia kehilangan segala-galanya. Dia keluar, dia sukar untuk dapatkan kerja.